Hai guys, selamat datang ke JT Channel. Okay, petang ni aku nak buka satu barang daripada Black Dog. Okay, yang ni aku beli. Dia punya cooler box. Okay, yang ni saiz kecil sikit lah. Saiz kecil daripada sebelum ni. Sebelum ni aku beli Mobi Garden kot. Saiz 22 liter. Besar jugalah. So, yang ni 13 liter je. Sesuai untuk trip 2 hari 1 malam. Dan sesuai untuk trip solo ataupun duo. Okay, sebab dia kecil je. Dan yang ni dia punya cooler box ni, kalau aku tengok review, dia tahan selama 24 jam tu satu hari. So untuk trip lama tak sesuai lah. Okay. Dan untuk trip untuk family trip yang bawa barang basah banyak pun tak sesuai sebab ni kecil je. Okay. So macam biasa kita akan unbox, tengok dia punya design. Ini memang agak cantik lah aku tengok kan. Dia color hitam putih. Okay, Black Dog hitam putih. Macam biasa, jom kita buka dan kita tengok dia punya cooler box lah macam mana. Okay, let's go guys. Okay, ni kotak dia geng. Kotak dia untuk yang 13 liter. So kat sini ada Black Dog, the planet. Okay. So dia punya apa ni, jap. Dia punya detail untuk cooler box ni. Ada ke? Macam tak ada Oh ni lah. Oh ni dia. Okay, ni dia. Okay. So ni dia saiz dia. Okay, 36 darab 36 cm, 29, 26 cm. Ini dia punya saiz lah. Dan berat dia adalah apa ni? 1.4 kg. 2.36. Ni mungkin dah masuk barang kan. Kalau belum masuk barang ni, mungkin yang ni lah berat dia. Desain Cina, so tak faham. Okay, let's go. Kita buka dalam dia. Kita tengok dia punya cooler box. Okay. Okay guys, ni dia punya cooler box. Nice. Dia macam sedang-sedang kan. So ni dia punya ni lah. Okay, 13 liter, 33 darab 27 darab 25 cm. Okay, Black Dog. So atas dia kan, macam ni nampak. Dia punya corak pada tutup. Okay, permukaan pada tutup dia ni macam ada kasar-kasar sikit lah. Lepas tu dia ada pemegang. Okay, pemegang dia. Lepas tu dia punya depan ni macam ni. Allah. Cantik kan? Dia simple je. Okay. Simple je. Okay, ada tulisan Black Dog kat sini. Okay, kat bawah dia macam ni. Okay, dia ada kaki dia. Okay, kaki dia. Kaki dia bukan getah Dia plastik biasa je. Ni kaki dia. Lepas tu dia punya tepi macam ni lah. Ada macam dia punya corak-corak sikit lah. Dia punya lekuk. Lekuk-lekuk sikit. Okay, di bahagian tepi dan belakang. Depan tak ada. Okay, depan tak ada. Depan dia macam ni ya. So dia punya penutup dia macam ni, buka. Penutup dia ni macam tak ketat sangat. Tak ketat sangat. Dia senang tertanggal. Senang. Tak ketat. So di bahagian penutup dia ada getah dia lah. Ni ada getah ke? Tak ada getah. Macam tak ada getah lagi. Okay, penutup dia tak ada getah geng.
dekat sikit. Okay, menutup dia tak ada getah, nampak? Tak ada. So kalau korang nak letak, mungkin boleh. Okay, biasanya dia akan letak getah kan dalam ni kan, tapi ni tak ada. Okay, lepas tu dalam dia ada bagi ni lah. Okay, ice pack yang ni. Boleh letak dekat dia punya penutup ni. Ada tempat dia. Sekejap. Ni tempat dia letak ice pack dia kat sini. Okay, nanti kita tengok macam mana nak pasang ni. Tak pandai. Tak pernah guna yang ada yang macam ni. Okay, lepas tu dia bagi lagi ice pack kan. Okay, dia bagi berapa keping ni? 2, 3, 4, 5, 6. Bagi 6 keping. Okay. So ni dalam dia. Untuk 13 liter. Kalau korang beli air tin ni, banyaklah boleh letak. Banyaklah boleh letak kan. Okay lah, not bad lah. Dia punya perluasan ni okey lah. Dia punya saiz ni. Okay, cuma dia punya tahan sejuk dia selama sehari je. Mungkin sebab dia tak ada getah kat sini. Kalau ada getah, maybe lagi lama sikit lah kan. Okay guys, untuk yang crystal ice pack ni kan. Okay, ice pack ni korang just masuk je macam ni. Okay, macam ni. Kejap aku tunjuk dia cara masuk. Okay, korang just macam ni. Masuk depan ni. Lepas tu kau tekan dengan bahagian belakang ni. Tekan je tu. So dia masuk. Okay, dia masuk. Macam tu. So ngam. Okay. Untuk penutup dia ni, ada orang tanya, ketat tak tutup dia ni? Okay, sebenarnya tutup dia tak adalah ketat sangat. Senang nak buka. Senang nak buka. Okay. Dan satu lagi, dia tak ada bahagian ni, dia tak ada getah kan. Okay, tapi kalau korang nak modify, mungkin boleh kot. Dia tak getah. Tengoklah macam mana kan. Kalau ada orang buat lah. That's why dia boleh tahan 24 jam je kot. Okay, yang tu aku tak test lagi. Nanti bila camping, nanti aku akan test. Aku akan test lah. Sejuk dia tahan berapa lama sebenarnya. Yang paling penting sejuk lah. Kalau panas tu boleh juga, tapi yang ni panas lagi sekejap je kot. Sekejap je. Untuk sejuk 24 jam. Alright. So untuk yang 13 liter ni, dia punya design memang cantik. Okay, cantik. Simple je. Okay, cantik. Lepas tu dia ada ni kan, tangkai nak bawa. Lepas tu dia ada kaki kat bawah. Ada kaki sikit kat bawah ni. Macam tu, tapi bukan getah dia tak grip lah maksudnya. Dia tak grip. Then dia punya tutup ni senang buka. Okay, salah satu kelemahan dia lah kot kan. Icebox ni patutnya ketat kan. Then dia dekat sini tak ada getah. Getah tak ada ni. Tak ada getah tak ada getah. Okay. Yang best ni, dia ada tempat untuk letak ice crystal ni kat sini. Okay. Lepas tu dia bagi lagi ice pack dalam ni. Ada 6 ice pack. Silap aku ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay. Okay guys. Macam biasa, siapa-siapa yang nak beli yang ni, harga dia dalam 80. Around 80-70 macam tu. Tapi yang ni aku beli dekat kedai tu ada last stock, dia jual murah lah. Aku dapat 60 lebih je ni. Okay, disebabkan harga dia murah, so aku accept lah apa yang ada. Okay, dia tak ada getah.
tutup dia tak senang nak ni, senang nak buka. Itu je lah. Nanti kalau pandai, kita boleh modify sikit tutup dia kan, bagi ada getah ke apa ke. Okay guys. Siapa yang nak beli, aku macam biasa aku akan drop link kedai dekat description. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.